Berita bau diesel. Harga diesel naik lagi 4 sen. Jadi, RM2.92 seliter. Mesti ada YB yang cakap, alah 4 sen je pun, bisinglah rakyat ni. Dengar macam logik kan? Red flag dia kat sini. Dia ingat lori hantar sayur tu bergerak pakai air liur ke? 4 sen kat pam minyak bermaksud 40 sen atau RM4 naik kat pasar pagi esok. Dia ingat kita tak pandai kira matematik. Fakta dia mudah. Bila diesel naik, kos logistik naik. Bila kos logistik naik, tauke takkan serap kos. Dia pas kat aku, engkau dan korang semua. Implikasinya, rakyat yang sakit. Subsidi bersasar kononnya nak tolong orang susah. Tapi bila harga barang semua naik sebab chain reaction ni, yang B40 tetap tercekik, yang M40 jadi B40. Yang kaya, diorang claim balik expenses syarikat. Kita claim air mata je lah. Zaman sekarang, jangan dengar alasan pasaran global. Kalau minyak global turun, kenapa harga barang tak pernah turun? Nampak tak? Jangan biar poket bocor sebab percaya janji manis. Diesel makin mahal, alasan makin murah. Rakyat kena cerbik. Cek balik perbelanjaan korang. Red flag!